kita sebut sikit sirah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita kait dengan kehidupan kita akhir zaman dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Islam mula berkembang di kota Mekah dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai yang mula masuk Islam. Yang masuk Islam banyak tergolong dari kalangan orang miskin, hamba-hamba abdi yang dibebaskan. Banyak orang yang kena naya, yang kena zalim mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena agama Islam, masuk Islam. Sehingga merebak Islam sampai ke kota Madinah. Dua puak yang duk bergaduh puluhan tahun nama Aus dan Khazraj. Mari jumpa dengan Rasulullah, buat perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2. Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah. Jadi berebaknya dakwah Islam ni jadi berasa bimbang pemuka-pemuka Quraisy. Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Qusay bin Kilab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ni semua nama-nama pembesar-pembesar Quraisy yang megang kuasa di kota Mekah. Jadi dia mau tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi semakin naik. Mulalah dia mau bimbang dengan arus yang mula berkembang, dia mau pun buat mesyuarat. Jadi orang kafir ni mesyuarat lama dah tuan-tuan. Mesyuarat di satu tempat nama dia Darul Nadwah. Kepala Quraisy sepakat mesyuarat di situ, balah mana cara nak sekat dakwah Islam. Sebab tu Islam ni daripada dulu sampai hari kiamat tetap dia akan ada musuh yang akan lawan dia. Sebab apa? Ini sunnatullah. Allah buat Islam, Allah buat penentang-penentang Islam. Supaya kita tahu inilah sejarah dia. Sikap musuh Islam kepada orang Islam sampai kiamat sama saja. Mesyuaratlah kepala-kepala Quraisy, ketua-ketua musyrikin Mekah. Ada yang cadang kalau boleh Muhammad ni kita tangkap kurung Muhammad supaya dakwah Muhammad ni tak berkembang, Islam tak berkembang. Ada yang kata kalau kita kurung Muhammad, Bani Hashim, adik-beradik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Abu Talib, walau Abu Talib tak ada dah, demo akan bangkit lawan. Buka cadangan kedua pula. Ada yang cadang supaya Nabi Muhammad ni dibuang di luar negara. Ambil jauh buang ke Yaman, ke Afrika ke. Jangan beri Nabi Muhammad ni mengembangkan ajaran Islam. Sebab tu tuan-tuan, perangai kafir, perangai musuh Islam sama dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat. Dia tak akan berhenti kacau Islam ni. Nombor dua rancangan dia nak buang kalau boleh. Mari hak ketiga rancangan kata tak boleh jadi juga. Bangun seorang laki-laki dalam majlis tadi. Aku cadangkan supaya Muhammad ni kita bunuh dia. Setengah riwayat kata yang memberi cadangan tadi adalah iblis. Iblis masuk mesyuarat sekali dengan kepala-kepala Quraisy supaya membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mematikan dakwah Islam. Sebab tu jangan heran tuan-tuan, orang serang Syria, serang Palestin. Jangan heran kita umat Islam, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, semua kena bunuh dengan fitnah musuh-musuh Islam. Sebab apa? Ini cara dibuat oleh datuk nenek moyang demo dulu lagi. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairum makirin. Allah cerita kisah sikap orang kafir, sikap musuh Islam kepada Islam ni.
Dan ingatlah wahai Muhammad, kata Allah, ketika mana mereka membuat perancangan jahat bagi mengurungmu hai Muhammad, atau membunuhmu, atau mengeluarkan kamu dari negeri kamu. Dan mereka membuat perancangan, Allah membuat perancangan, wallahu khairum makirin. Allah menyebut dalam Quran, dan Allah lah sebaik-baik yang membuat rancangan. Perancangan Allah yang paling boleh. Kafir ni mesyuarat sedia nak sekat Islam. Macam kita hari ni lah tuan-tuan, macam-macam cara musuh Islam guna. Dia mulalah tuduh Islam ni pengganas. Dia tuduh Islam ni memecah belah orang ramai. Islam ni jumuk, mengganggu hak pribadi. Ini kata-kata telah dibuat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia mau tuduh macam-macam Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad orang gila. Kata Nabi Muhammad ahli sihir. Nabi Muhammad pemecah belah masyarakat. Nabi Muhammad ni macam-macam dia mau tuduh. Gila sek. Supaya orang menjauhkan Nabi kita Muhammad SAW, maka jauh daripada Islam. Macam itulah akhir zaman ni pun. Orang akan tuduh Islam ni menyebabkan tak jadi maju. Kalau ikut Islam ketinggalan zaman. Kalau ikut Islam jadi jumuk. Kalau ikut Islam ekonomi tak naik. Sebab apa? Nak beri supaya Islam tu orang jauh. Ambil di mana? Ambil tiru tu nenek moyang demo dulu. Macam itulah buat rancangan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.